Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam sesi ini, kita akan membincangkan analisis bisnes model kanvas Old Town White Coffee. Old Town White Coffee ialah antara jenama kopi paling dikenali di Malaysia. Jenama ini bukan sekadar menjual kopi. Ia membina satu model perniagaan yang menggabungkan pengalaman kafe, produk runcit, franse dan identiti budaya Malaysia. Untuk memahami kekuatan Old Town, kita perlu melihat bagaimana model perniagaannya berfungsi secara menyeluruh. Di sinilah bisnes model kanvas atau BMC menjadi sangat berguna. BMC membantu kita menganalisis 9 blok utama dalam perniagaan. Antaranya ialah segmen pelanggan, cadangan nilai, saluran, hubungan pelanggan, aliran hasil, sumber utama, aktiviti utama, rakan kongsi utama dan struktur kos. Bagi Old Town White Coffee, kekuatan utamanya terletak pada keupayaan menghubungkan dua dunia. Pertama, dunia kopi warisan Ipoh yang mempunyai nilai nostalgia dan budaya. Kedua, dunia kafe moden yang memenuhi keperluan gaya hidup pelanggan masa kini. Sebagai contoh, pelanggan boleh menikmati nasi lemak, mi kari, roti bakar dan kopi putih di kafe Old Town. Pada masa yang sama, pelanggan juga boleh membeli kopi putih segera Old Town di pasar raya, kedai serbaneka atau platform e-dagang. Ini bermaksud Old Town tidak hanya bergantung kepada satu saluran jualan. Model ini memberi Old Town kelebihan yang besar. Apabila pelanggan tidak sempat pergi ke kafe, mereka masih boleh menikmati produk Old Town di rumah. Apabila pelanggan mahu pengalaman sosial, mereka boleh datang ke kafe. Apabila pelanggan berada di luar negara, produk runcit Old Town masih boleh membawa identiti kopi Malaysia ke pasaran antarabangsa. Dalam analisis ini, kita akan melihat bagaimana setiap blok BMC menyumbang kepada kekuatan Old Town. Kita juga akan melihat bagaimana Value Proposition Canvas atau VPC membantu menjelaskan kesesuaian antara keperluan pelanggan dengan tawaran Old Town. Secara ringkas, Old Town berjaya kerana ia bukan hanya menjual produk. Ia menjual rasa, pengalaman, konsistensi, kepercayaan dan warisan. Inilah asas penting yang akan kita kupas dalam 5 bahagian kuliah ini. Bahagian 2, segmen pelanggan dan cadangan nilai. Sekarang kita masuk kepada 2 blok pertama dalam BMC, iaitu segmen pelanggan dan cadangan nilai. Segmen pelanggan merujuk kepada kumpulan pelanggan yang disasarkan oleh sesuatu perniagaan. Bagi Old Town White Coffee, pelanggan mereka agak luas. Ini termasuk keluarga kelas pertengahan, profesional muda, pelajar, pembeli runcit, pelancong, pelanggan bandar yang mementingkan kesihatan, dan pengguna luar negara. Kekuatan Old Town ialah keupayaannya melayani pelbagai jenis pelanggan dengan tawaran yang sama tetapi digunakan dalam situasi berbeza. Sebagai contoh, keluarga mungkin datang ke Old Town untuk makan bersama pada hujung minggu. Profesional muda pula mungkin menggunakan kafe sebagai tempat berbincang kerja secara santai. Pelajar mungkin memilih Old Town kerana suasananya selesa untuk belajar, ada makanan mampu milik dan sesuai untuk perbincangan kumpulan. Di luar kafe, pembeli runcit membeli kopi putih segera Old Town kerana mahu rasa kopi yang konsisten di rumah. Pelancong pula melihat Old Town sebagai sebahagian daripada pengalaman budaya Malaysia. Bagi pengguna luar negara, Old Town membawa rasa nostalgia dan identiti kopi Malaysia. Seterusnya, kita lihat cadangan nilai. Cadangan nilai menjawab soalan penting, kenapa pelanggan memilih Old Town berbanding pesaing lain? Jawapannya terletak pada gabungan beberapa elemen. Pertama, Old Town menawarkan Ipoh White Coffee yang dikaitkan dengan warisan Malaysia. Ini bukan sekadar minuman. Ia adalah simbol rasa tempatan yang sudah mempunyai kedudukan emosi dalam minda pelanggan. Kedua, Old Town menawarkan menu kafe yang mampu milik. Ini penting kerana pelanggan mendapat pengalaman kafe tanpa perlu membayar harga yang terlalu premium seperti sesetengah jenama antarabangsa. Ketiga, suasana kafe Old Town sesuai untuk pelbagai kegunaan. Ia boleh menjadi tempat makan keluarga, tempat rehat pekerja, ruang belajar pelajar, atau lokasi mesyuarat santai. Keempat, produk runcit Old Town mudah didapati.
Ini memperluaskan cadangan nilai daripada pengalaman kafe kepada pengalaman di rumah. Kelima, pensijilan halal memberi keyakinan kepada pelanggan Muslim, bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di pasaran antarabangsa. Secara strategik, cadangan nilai Old Town boleh diringkaskan kepada 3 perkara: rasa warisan, akses yang mudah, dan pengalaman yang konsisten. Gabungan ini menjadikan Old Town relevan kepada pelanggan tradisional dan pelanggan moden pada masa yang sama. Bahagian 3, saluran, hubungan pelanggan dan aliran hasil. Dalam bahagian ketiga, kita akan membincangkan 3 blok penting iaitu saluran, hubungan pelanggan, dan aliran hasil. Saluran merujuk kepada bagaimana Old Town menyampaikan produk dan berinteraksi dengan pelanggan. Old Town menggunakan gabungan saluran fizikal, runcit, digital dan antarabangsa. Saluran fizikal paling jelas ialah rangkaian Cafe Francais. Kafe ini menjadi wajah utama jenama Old Town. Di sinilah pelanggan merasai suasana, layanan, makanan, minuman dan pengalaman jenama secara langsung. Saluran kedua ialah pasar raya, kedai runcit dan kedai serbaneka. Melalui saluran ini, kopi putih segera Old Town boleh dibeli oleh pelanggan harian. Ini penting kerana ia menjadikan Old Town bukan sekadar jenama kafe, tetapi juga jenama FMCG. Saluran ketiga ialah platform digital seperti Shopee, Lazada, GrabFood dan Foodpanda. Saluran ini memenuhi keperluan pelanggan moden yang mahukan kemudahan, kelajuan dan fleksibiliti. Pelanggan tidak perlu datang ke kafe. Mereka boleh memesan makanan dan minuman terus dari rumah atau pejabat. Seterusnya, hubungan pelanggan. Old Town membina hubungan pelanggan melalui layanan mesra, program kesetiaan, promosi bermusim, menu baharu, dan interaksi media sosial. Ini penting kerana pelanggan kafe biasanya tidak hanya membeli makanan. Mereka juga menilai suasana, layanan, kebersihan, konsistensi, dan pengalaman keseluruhan. Sebagai contoh, pelanggan yang menerima layanan baik lebih cenderung untuk datang semula. Pelanggan yang mendapat ganjaran melalui program kesetiaan pula akan mempunyai sebab tambahan untuk memilih Old Town berbanding pesaing. Sekarang kita lihat aliran hasil. Old Town mempunyai beberapa sumber pendapatan. Pertama, jualan kafe daripada makanan, minuman dan pencuci mulut. Kedua, royalti daripada Francais. Ketiga, jualan produk runcit di pasar raya dan platform e-dagang. Keempat, lesen jenama dan pengedaran antarabangsa. Kelima, promosi bermusim, jualan bundle, catering korporat dan potensi langganan digital. Kepelbagaian aliran hasil ini sangat penting. Ia mengurangkan risiko kebergantungan kepada satu sumber pendapatan sahaja. Jika jualan kafe perlahan, produk runcit masih boleh menyumbang. Jika pelanggan tidak makan di premis, penghantaran makanan masih boleh menjana jualan. Inilah kekuatan komersial Old Town. Ia bukan hanya mempunyai produk yang dikenali, tetapi juga struktur pendapatan yang lebih tahan terhadap perubahan pasaran. Bagian 4. Sumber daya utama, aktivitas utama, kemitraan utama, dan struktur biaya. Dalam bagian keempat ini, kita akan membahas komponen operasional di balik keberhasilan Old Town White Coffee. Pertama, mari kita lihat sumber daya utama. Sumber daya utama Old Town mencakup merek, resep kopi eksklusif, fasilitas produksi, sistem waralaba, karyawan terampil, jaringan distribusi, kekayaan intelektual, dan reputasi sosial. Di antara semua ini, merek dan resep merupakan aset yang sangat penting. Merek Old Town menciptakan kepercayaan. Ketika pelanggan melihat nama Old Town, mereka sudah memiliki ekspektasi tertentu terhadap rasa, harga, suasana, dan kualitas. Resep kopi juga menjadi dasar diferensiasi. Jika rasa dapat dengan mudah ditiru, keunggulan merek akan menjadi lebih lemah. Kedua, mari kita lihat aktivitas utama. Aktivitas utama Old Town mencakup pengelolaan operasi kafe, produksi kopi putih instan, pengendalian kualitas, kampanye pemasaran, pengembangan waralaba, pengembangan menu baru, dan penguatan inisiatif digital.
Konsistensi sangat penting dalam bisnis waralaba. Pelanggan yang makan di satu gerai Old Town mengharapkan pengalaman yang serupa di gerai lainnya. Karena itu, pelatihan, prosedur operasional, audit kualitas, dan dukungan waralaba menjadi aktivitas yang sangat penting. Ketiga, mari kita lihat kemitraan utama. Old Town bergantung pada beberapa mitra strategis. Ini mencakup mitra waralaba, pemasok kopi dan bahan makanan, supermarket, minimarket, platform e-commerce, platform pesan antar makanan, distributor internasional, hotel, maskapai penerbangan, dan pelanggan korporat. Para mitra ini membantu Old Town memperluas jangkauan pasar tanpa harus melakukan semuanya sendiri. Sebagai contoh, mitra waralaba mendukung ekspansi gerai, supermarket mendukung penjualan retail, platform pesan antar makanan meningkatkan akses kepada pelanggan yang sibuk. Distributor internasional membantu merek masuk ke pasar luar negeri. Keempat, mari kita lihat struktur biaya. Biaya utama Old Town mencakup bahan baku, gaji karyawan, sewa gerai, pemeliharaan, pemasaran, logistik, dukungan waralaba, teknologi digital, serta penelitian dan pengembangan. Tantangan besar dalam industri makanan dan minuman adalah margin keuntungan yang ketat. Biaya bahan baku dapat meningkat. Biaya sewa di lokasi strategis dapat menjadi tinggi. Biaya tenaga kerja dan biaya operasional juga harus dikendalikan tanpa melemahkan pengalaman pelanggan. Oleh karena itu, keberhasilan Old Town tidak hanya bergantung pada penjualan. Keberhasilan juga bergantung pada disiplin biaya. Jika biaya tidak dikendalikan, harga mungkin harus dinaikkan. Jika harga naik terlalu tinggi, pelanggan dapat berpindah ke pesaing. Inilah alasan mengapa BMC berguna. BMC membantu kita melihat bisnis secara seimbang. Kita tidak hanya melihat pendapatan. Kita juga melihat kemampuan operasional yang mendukung pertumbuhan jangka panjang. Bahagian 5, Value Proposition Canvas, cadangan strategik dan kesimpulan. Dalam bahagian terakhir, kita melihat Value Proposition Canvas, cadangan strategik, dan kesimpulan keseluruhan. Value Proposition Canvas membantu kita memahami kesesuaian antara pelanggan dan tawaran Old Town. Ia melihat 3 perkara pada profil pelanggan, iaitu kerja pelanggan, kesakitan pelanggan, dan keuntungan yang pelanggan mahu capai. Untuk kerja pelanggan, mereka mahu menikmati makanan kafe mampu milik, merasai kopi asli, membeli produk mudah di rumah, serta mencari tempat selesa untuk belajar, bersosial atau berbincang. Untuk kesakitan pelanggan, mereka berdepan masa terhad, keperluan rasa yang konsisten, sensitiviti harga, cawangan yang mungkin sesak, dan kekurangan pilihan lebih sihat. Untuk keuntungan pelanggan, mereka mahu suasana selesa, harga berpatutan, rasa budaya Malaysia, jaminan halal, akses digital, promosi menarik, dan produk yang boleh dinikmati di mana-mana. Sekarang kita padankan dengan peta nilai Old Town. Produk dan perkhidmatan Old Town termasuk minuman kafe, hidangan lengkap, kopi putih segera, menu penghantaran, set hadiah, edisi khas bermusim, dan pilihan minuman lebih sihat. Pengurang kesakitan pula termasuk harga kompetitif, kualiti konsisten, capaian runcit dan digital, platform penghantaran makanan, latihan staf dan lokasi strategik. Pencipta keuntungan termasuk rasa ipoh asli, suasana kafe yang selesa, ganjaran kesetiaan, inovasi bermusim, pensijilan halal, dan kolaborasi gaya hidup. Berdasarkan analisis ini, terdapat beberapa cadangan strategik untuk Old Town. Pertama, Old Town boleh memperkukuh segmen pelanggan sihat melalui menu rendah gula, rendah kalori, dan pilihan berasaskan tumbuhan. Ini penting kerana pelanggan bandar semakin mengambil berat tentang kesihatan. Kedua, Old Town boleh memperkukuh cadangan nilai premium melalui minuman edisi terhad, set hadiah eksklusif, dan pengalaman kafe yang lebih moden. Ketiga, Old Town boleh memperkukuh saluran digital melalui aplikasi mudah alih yang menyokong pratempahan, ganjaran kesetiaan, promosi peribadi, dan penghantaran. Keempat, Old Town boleh membina aliran hasil baharu seperti langganan kopi, pakej korporat, dan set hadiah bermusim. Kelima, Old Town boleh memperluas kerjasama dengan hotel,
syarikat penerbangan, universiti dan jenama gaya hidup untuk mengukuhkan imej serantau. Kesimpulannya, Old Town White Coffee mempunyai model perniagaan yang kukuh kerana ia menggabungkan warisan, franchise, FMCG, digital dan pengalaman pelanggan. Namun, cabaran masa depan tetap wujud. Kos operasi meningkat, persaingan semakin kuat, pelanggan juga semakin berubah. Untuk kekal relevan, Old Town perlu terus berinovasi tanpa kehilangan identiti asalnya. Kekuatan sebenar Old Town bukan hanya pada kopi putihnya, tetapi pada keupayaannya menjadikan rasa tempatan sebagai model perniagaan yang boleh berkembang di Malaysia, Asia dan pasaran antarabangsa.